Halo, halo guys. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersua lagi kita untuk kereta harga termurah di pasaran Johor Bahru. Hari ini saya akan review beberapa buah lagi kenderaan yang baru masuk. Harga pun murah, harga memang mampu milik Okey, kat depan saya ada satu kereta BMW X3 2.0 Auto tahun 2014. Harga cash 36,800 sahaja. Kereta ni masih boleh lagi loan kredit bulanan dari 700 plus ikat 6 tahun. Okey, siapa cari kereta konti SUV Okey, kat depan saya ada satu. Terus saja boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Layar memang masih lawa lagi, masih cantik lagi. Cat bahagian luar memang masih cantik lagi. Lampu depan semua okey, tak ada masalah. Bahagian sisi sini okey, cat baik lagi, tak ada yang calar, tak ada yang kemek. Bahagian belakang pun masih mantap. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Let's go. Kita masuk saja bahagian dalam. Cushion, full leather seat, cantik lawa, color coklat color coklat. Okey, kat atas semua okey, mantap. Okey, masih kemas lagi. Aircon bahagian belakang pun masih sejuk lagi. Ni bahagian depan, cushion okey, baik lagi. Tak ada yang koyak, tak ada yang salah. Bahagian sana pun okey, dashboard, panel depan semua okey, masih berfungsi dengan baik. Okey, aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, lagi BMW lagi guys, BMW. Okey, kat depan saya ada satu BMW 520D 2.0 Auto. Kereta ni pakai minyak diesel guys tahun 2013. Harga cash 28,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh loan kredit bulanan dari 700 plus ikat 5 tahun. Color pun sama guys, color putih. Cat pun okey, masih cantik, masih lawa lagi, masih menarik lagi. Okey, ni tayar bahagian belakang masih cantik. Okey, bahagian depan pun okey, masih boleh pakai. Lampu depan semua okey, masih menarik lagi, masih molek lagi. Bahagian tepi sini pun okey, tak ada yang calar, tak ada yang kemek, masih lawa lagi Okey, ni bahagian belakang okey, bahagian belakang pun cantik lagi Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Let's go. Kita masuk dalam saja Tengok bahagian dalam dia okey ke tak okey. Bahagian dalam okey. Ni kotor saja tak ada yang koyak, tak ada yang calar. Aircon bahagian belakang pun masih sejuk. Bahagian atas okey, masih kemas. Okey, condition dalaman masih mantap lagi. Alright, ni bahagian depan dia. Cushion okey. Okey, cuma nampak lama sikit Bahagian atas semua okey, dashboard, panel depan semua okey. Aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi. Kita dah check. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Satu lagi BMW guys. Alright, BMW 316i 1.6 Auto tahun 2014. Harga cash 33,800 saja. Kereta ni masih boleh lagi loan kredit bulanan dari 700 plus ikat 6 tahun. Kita terus saja review bahagian luar, bahagian cat dia. Cat luaran memang masih cantik, memang masih mantap lagi Bahagian tayar okey, masih cantik, masih lawa lagi. Okey, bahagian depan pun okey. Lampu depan semua okey, baik lagi. Dengan sisi sini pun okey. Tak ada yang calar, tak ada yang kemek. Okey, masih mantap lagi. Bahagian belakang pun masih baik lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Kita terus saja tengok bahagian dalam.
Alright, ni bahagian dalam dia. Cushion full leather seat, cantik, lawa, tak ada yang koyak, tak ada yang calar. Cuma kotor saja ya. Aircon bahagian belakang pun okey, masih sejuk. Bahagian atas pun okey, masih kemas lagi. Okey, di bahagian depan dia, cushion okey, baik lagi. Kat sana bahagian penumpang pun okey. Dashboard semua okey, panel depan semua okey, cantik lagi. Aircon bahagian depan pun masih sejuk. Kita dah check awal-awal. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Honda Jazz Hybrid 1.5 Auto tahun 2017. Harga cash 46,800 saja. Kereta ni masih boleh lagi loan bank, loan kredit. Bulanan dari 600 plus ikat 9 tahun. Okey. Kita tengok bahagian cat dia. Bahagian cat masih cantik, masih lawa lagi. Tayar okey, masih baik lagi. Bahagian depan pun okey. Okey, lampu depan semua masih baik. Bahagian tepi sini pun okey, masih cantik, tak ada yang calar, tak ada yang kemek. Bahagian belakang pun masih baik. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Kita terus saja tengok bahagian dalam. Cushion okey, cushion dia kain okey, okey lagi, masih cantik, cuma kotor saja. Tak ada koyak, tak ada yang calar. Bahagian atas masih kemas lagi ya. So bahagian dalaman masih mantap lagi. Alright, ni bahagian depan, cushion okey, kain okey, baik lagi. Kat sana pun okey. Dashboard, panel depan semua okey. Aircon bahagian depan pun masih sejuk. Kita dah check awal-awal. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, Pro 2 Beza X Premium 1.3 Auto tahun 2019. Harga cash 33,800 sahaja. Kereta ni masih boleh lagi loan bank, loan kredit bulanan dari 400 plus ikat 9 tahun. Okey, jom kita tengok bahagian luar cat. Cat luar masih cantik masih lawa lagi. Okey, tayar pun okey, masih baik lagi. Bahagian depan okey, masih cantik. Lampu depan okey. Okey, tak ada masalah. Bahagian sisi sini pun okey, tak ada yang kemek, tak ada yang calar. Masih baik lagi. Okey, ni bahagian belakang pun masih mantap lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, kita terus saja tengok bahagian dalam. Okey, cushion, kain, okey, masih cantik, masih lawa lagi. Masih kemas, okey. Bahagian atas pun okey, masih mantap lagi ya. Bahagian dalaman masih baik. Okey. Ni bahagian depan dia, kat sini ada lubang sikit je guys. Okey, ada lubang sikit je. Kat sana okey, tak ada masalah. Dashboard okey, panel depan semua okey. Aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi. Kita dah check awal-awal. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mercedes-Benz C200K 1.8 Auto tahun 2008. Harga cash 23,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja guys. Okey, jom kita tengok bahagian cat dia. Cat masih okey, masih cantik, masih lawa lagi. Okey, tayar okey, masih boleh pakai. Tayar depan pun okey, masih baik lagi. Bahagian depan semua okey, lampu okey. Bahagian tepi sini pun okey, tak ada yang calar, tak ada yang kemek. Okey, belakang pun okey, masih baik lagi Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, let's go. Kita tengok bahagian dalam dia. Okey, cushion full leather seat cantik. Masih cantik lagi, tak ada koyak, tak ada yang calar. Bahagian atas pun okey, masih kemas. Aircon, bahagian belakang pun masih sejuk. Kita dah check.
Ini bahagian depan dia, cushion okey, tak ada koyak tak ada yang calar. Kat sana pun okey, dashboard okey, panel depan semua okey Kilometer dia 127,000 kilometer sahaja. Aircon bahagian depan masih sejuk lagi, kita dah check awal-awal. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okay guys, hari ni ada satu MPV saja guys Satu MPV saja baru masuk, Nissan Serena 2.0 Auto tahun 2011. Harga cash 29,800 saja. Kereta ni masih boleh lagi low credit, bulanan dari 700 plus ikat 5 tahun. Okay, jom kita tengok bahagian luar, bahagian cat okey, masih cantik, masih lawa lagi, masih molek lagi Tayar okey, masih baik lagi. Okey, bahagian depan okey. Lampu pudar sikit, kita akan polish, kasih berkilat Bahagian tepi sini pun okey, masih cantik, tak ada koyak, tak ada yang calar. Bahagian belakang, alright, bahagian belakang pun masih baik lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, let's go. Kita masuk dalam Terus saja masuk dalam, tengok bahagian dalam dia. Cushion, full leather seat, cantik, color cream. Okay, bahagian belakang pun masih cantik, masih lawa lagi, masih mantap, masih kemas. Aircon bahagian belakang masih sejuk. Okay, ni bahagian depan, cushion okay, baik lagi. Kat sana pun okey, masih cantik. Dashboard okey, panel depan semua okey Okey, aircon bahagian depan pun masih sejuk. Kita dah check awal-awal. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Honda CRZ Hybrid VTEC 1.5 Auto tahun 2012. Harga cash 28,800 saja. Kereta ni masih boleh lagi low credit, bulanan dari 800 plus ikat 4 tahun. Okey, color dah cantik, color dah baru, kita dah cat Bahagian depan tayar okey, masih baik lagi. Cat memang masih baik guys. Kita baru cat saja. Tayar belakang okey. Bahagian belakang masih cantik, masih lawa lagi Okey, bahagian tepi okey, saya pasti cari. Okey, Honda CRZ boleh terus datang kedai saya untuk test drive kereta ni. Dia bahagian dalam cushion kain fabric guys masih cantik, masih lawa. Bahagian belakang okey, tak ada koyak, tak ada calar. Panel depan, dashboard depan, aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. BMW lagi guys. Okey, BMW 525i SE 2.5 Auto tahun 2006. Harga cash 13,800 saja. Kereta ni harga memang murah guys. Siapa berminat terus saja boleh PM phone number saya guys, dan terus saja boleh datang kedai untuk test drive. Okey, kita terus saja tengok bahagian luar, bahagian cat dia. Cat okey, masih baik lagi. Tayar okey, masih cantik. Okey, tayar bahagian depan okey, masih baik. Lampu pun masih baik lagi, masih cantik lagi. Okey, bahagian tepi sini pun okey, masih cantik lagi Bahagian belakang pun masih mantap lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, ni bahagian belakang, cushion full leather seat, cantik, lawa. Okey, kita tengok Okey. Okey, tak ada koyak tak ada yang calar. Check, tak ada. Bahagian atas okey, masih baik, masih kemas. Aircon bahagian belakang pun okey, masih sejuk. Kita dah check. Okey, ni bahagian depan, cushion okey, masih okey, tak ada koyak, tak ada yang calar. Panel depan, dashboard depan semua okey, masih baik lagi. Aircon bahagian depan pun masih sejuk. Kita dah check awal-awal. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Vios E-Spec 1.5 Auto tahun 2018. Harga cash 46,800 sahaja.
Kereta ni masih boleh lagi loan bank, loan kredit bulanan dari 600 pas-pas ke 9 tahun. Okey. Bahagian tepi sini kita cek tak ada jala, tak ada kemek. Cek masih cantik. Tayar pun okey, masih cantik, masih lawa. Lampu depan okey. Masih cantik. Bahagian tepi sini pun okey, tak ada yang jala, tak ada yang kemek. Bahagian belakang. Okey, bahagian belakang pun masih cantik lagi Okey. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey. Cushion, kain masih cantik, masih lawa, tak ada koyak, tak ada yang calar. Okey. Bagi depan pun okey, pun cantik, tak ada koyak, tak ada yang calar. Panel depan semua okey, panel dashboard semua okey, aircon bagi depan pun masih sejuk lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya atas. Thank you so much. Halo guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, tadi sudah review beberapa buah kenderaan. Harga memang murah, condition dalaman luaran memang masih mantap lagi. Kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Saya ada lebih 500 buah kenderaan. So, yang berminat terus boleh datang kedai saya untuk test drive. Okay? Saya ada banyak pilihan, nak beli cash boleh, nak loan pun boleh. Nama bermasalah, Secret Sitos, Blacklist, okay. AKPK, saya boleh bantu. Yang tak ada lesen pun boleh, saya boleh bantu, tak ada masalah. Okay. Siapa yang belum subscribe channel saya, sila boleh subscribe channel saya. Semoga ianya bermanfaat untuk siapa yang mencari kereta harga termurah di pasaran Johor Bahru. Saudara, jangan selalu memikirkan melangkah itu mudah. Namun, mencari arah itu yang terkadang payah. Kita juga jangan memikirkan mencari jalan itu mudah. Namun, memahami destinasi itu yang susah. Fikirkan saudara.